Kalau kita bukan muhrim, pegang tangan perempuan, dosa tak? Tapi dalam lakonan lah, bukan sungguh-sungguh. Laki dan perempuan pegang tangan tu, itu hanya lakonan lah. Baik, pelakon filem tanya. Dia kata pegang tangan bukan muhrim dalam lakonan haram juga ke? Yang pertama kita betulkan balik, bukan muhrim tu, mahram. Muhrim ni orang buat haji, buat umrah. Tu muhrim. Kalau puang muhrimah. Kalau lelaki muhrim. Betul balik, mahram. Mahram ni perempuan-perempuan yang kita boleh nikah dengan dia atau haram sentuh dia. Baik, soalan dia dah kalau sentuh pegang-pegang dalam filem haram juga. Bukan kita reda, pengarah yang suruh. Ada kot dia pakai ayat tu. Jawabnya bila haram di alam nyata, dalam filem pun haram juga. Kalau dalam filem boleh berlakon, sedap. Aku pun nak berlakon filem. Tak? Jadi kepada pengarah-pengarah, pelakon-pelakon yang terlibat dalam filem, bertaubatlah kalau kita ada buat kesalahan. Benda ni haram. Untuk filem-filem akan datang, ikut syariat. Haram bukan sebab namanya filem. Haram sebab ada persentuhan. Haram bukan sebab namanya drama. Tapi ada pegang-memegang yang tidak dihalalkan dalam Islam. Hak lepas-lepas, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan azab kami, salah kami masa lalu. Kami silap, kami bodoh, kami terlala. Hak akan datang, kita pengarah filem tak mesti kena jadi bawa teksi. Bila hijrah, teruskan buat filem, tapi filem yang Allah tak marah. Tak, bahkan boleh menaikkan martabat Islam. Comel tak? Ni cara gitu.